Assalamualaikum, selamat pagi. Banyak yang motor. Kita nak berjalan keluar. Sekarang ni kita nak menuju ke, tengok je lah, daripada Kampung Batu 13, Puchong, Selangor. Tengok ni oh tu, katanya sedang diuji. Dah lepas dah. Skrin itu tengah diuji. Sian dia, lama betul ujiannya. Berat sungguh ujian tu. Kita lalu daripada tol. Ini apa nama tol ni? Asal lalu daripada tol, entah. Janji masuk tol dah. Tol Puchong Selatan ke apa? Ini ni ada nama dia. Tol Puchong Barat. Puchong Barat. Oh, selama ini dari mana-mana tol. Nama tol dia apa? Jarang nak menyebut. Selamat hujung minggu, dari Sabtu. Jam 8.30, tapi panas dia, aduh. Dah musim panas kan. Kita tengok perjalanan kita sampai ke tempat tu macam mana. Seawal pagi. Sebab dah minggu depan dah raya Kurban. Rasa semalam mesti jam apa ya. Kita tengok pula ni orang tu dalam Telegram tu. Kau masuk bilik besar kan? Semua gunting apa semua masuk. Mencungkil gigi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Wah, jam yang sebelah sana dah start jam. Kita di Phuket tak? Belum lagi si kosong juga Kira banyak lah, tapi tak adalah sebanyak macam ni. Pada start dah. Orang dah keluar semua.
Tak menyala tadi lampu tu bah. Yang tadi lampu tu. Jadi seberapa gitu. Tak ada ni ya kita ya. Kadang ada tol berapa persen. Dia ada UPN. Sini ni. Masuk dalam belakang Petronas terus ke dalam ni. Oh. Belakang Melen kan sebenarnya Melen dan because Melen punya tu dalam teks sendiri. Ini kan tadi. Petronas. Dia orang ini ya, apa namanya? Dah lama kot tu pak. Mungkin punya ladang tu. Kalau kakak ajak HBSPM pergi Kidzania. Iyalah itu nanti itu. Habis terakhir pergi pagi Wonderland. Jauh. Tak nampak matahari situ. Menjaring matahari. Dah lalu daripada jembatan Putrajaya. Bukan. Pagi-pagi dia orang dah latihan ya, GDM. Berjaya. RM9.20. Berapa ringgit? Tiket dari Putrajaya Central. Oh, kalau yang kita walk in yang segitu kot 97 berapa ya? So apa? Ada kalau bayar beli situ pun ada, kalau pakai tablet Islam tu ada ni juga. Oh, ada diskaun dia ada 20%. diskaun. Kalau ada kat diskaun tu RM2, RM1 berapa tu diskaun. RM25. Total semua RM25. RM25.50. RM25.50. Berarti dalam RM8. RM1.5.
500 meter. Bangunannya bangun terus. Ini nanti bayar pakai kad debit lah. Senang saya nak top up je. Kalau pakai Dulu ni, kan- kalau e-wallet je dah. Hmm. Itu lah kad lah dia nak bayar lah. Terus saya naik ke atas. Okey, kita dah Panas itu kan ni. sampai sana pun boleh juga Banyak masuk. kosong. Dah sampai ke tempat sini, Putrajaya Central. Ini tempat apa itu? Oh, kena pakai kad juga. Scan QR. Ha? Tu depan tu. Scan QR lagi. Sila pakai penonton. Ni juga lah. Kad ke tadi kakak ni. Kat sini, Top up kakak. kan? Masukkan atau tolong. Baki 5 RM8. Okey, sampai sini dulu. Kita nak parking. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, jauhnya, Pak. Oh, kat visa kat atas tu kat visa je lah.